Sebelum bayar deposit beribu-ribu untuk rumah subsale, korang wajib semak satu perkara penting ni dulu. Kalau tak, naya nanti. Benda ni kita panggil sekatan atau encumbrance. Senang cerita, maksudnya rumah tu mungkin ada sangkut dengan halangan atau tuntutan. Contohnya, macam owner lama ada sangkut loan bank yang tak bayar, cukai tertunggak, atau yang paling seram ada caveat dari pihak ketiga. Korang bayangkan, dah excited nak beli rumah, tiba-tiba proses nak tukar nama tak boleh jalan sebab ada caveat. Caveat ni macam satu halangan rasmi tau. Boleh jadi owner tu tengah ada kes berubut harta pusaka atau tengah gaduh dengan bekas pasangan. Lepas tu, pihak sana pergi letak caveat dekat geran rumah tu. Kalau korang terbeli rumah macam ni tanpa asal-usul nak periksa, masalah owner tu secara automatik terkenalah anda juga. Selagi caveat tu tak dibatalkan, proses jual beli tu memang akan sakut dan makan masa berbulan-bulan. Habis tu macam mana nak semak? Korang boleh terus pergi pejabat tanah dan minta buat land search atau carian tanah. Bayaran dia tak mahal pun, murah je. Tapi benda ni lah yang akan selamat korang dari pening kepala dan elak duit deposit lebih macam tu je. Kalau rasa tak ada masa nak pergi pejabat tanah, korang boleh minta pertolongan peguam anda ataupun ejen harta tanah korang untuk buat semakan ni. Jadi, sentiasa buat semakan sebelum korang sign apa-apa dokumen. Nak lagi banyak tips selamat beli rumah? Jangan lupa follow saya. Nama saya James Tan.